Okey geng, hari ni kita tengok 10 Twitter paling panas yang bila digabungkan dia bagi satu mesej besar. Dunia kripto sekarang bukan sekadar soal harga naik turun. Ia sedang diuji dari sudut undang-undang, keselamatan, pembayaran, tenaga dan keyakinan institusi. Tekanan undang-undang belum reda. Binance sama dengan Wall Street Journal dan dalam masa yang sama, nama DOJ masih dikaitkan dengan siasatan lebih luas. Walaupun market sibuk dengan skandal, pemain besar masih terpaksa berlawan di mahkamah dan di depan media. Bila gergasi pun kena bertahan, sentimen pasaran memang susah nak rasa tenang. Isu keselamatan makin gila. Bong.fund kena godam dan pada masa sama muncul kebimbangan baru pada Android yang boleh ancam seed phrase. Ini bukan cerita satu platform semata-mata. Dalam kripto, silap klik, peranti lemah atau laman salah pun boleh jadi pintu masuk kepada bencana. Pembayaran digital terus mara. Mastercard dah kumpulkan lebih 85 rakan kongsi, Redot Pay tambah lesen dan Revolut pula melangkah sebagai bank penuh. Bila syarikat pembayaran, fintech dan bank mula bergerak sehaluan, kripto tak lagi duduk tepi sebagai eksperimen. Ia mula dihampirkan kepada dunia guna harian. Bank of England pula memberi ruang lebih fleksibel untuk stablecoin sterling. UK nampak cuba cari jalan tengah. Mereka tak mahu bunuh inovasi, tapi mereka juga tak mahu sistem kewangan jadi taman permainan tanpa pagar. Ini petanda stablecoin semakin dilihat sebagai alat pembayaran yang serius. Bitcoin masih berlega sekitar $70,000 walaupun minyak melonjak dan konflik Iran tambah panas. Ini bagi dua bacaan. Pasaran kripto masih sensitif terhadap dunia luar, tetapi dalam masa yang sama, Bitcoin belum runtuh macam yang sesetengah orang jangka. Di belakang harga yang nampak tenang itu, open interest naik dan aktiviti lindung nilai makin tebal. Maksudnya, pasaran belum selesa. Ramai masih masuk posisi, tapi dalam masa yang sama, ramai juga bersedia kalau benda tiba-tiba meletup kedua arah. Ini memang bukan suasana santai. Produk berkait MSTR dianggarkan serap ribuan Bitcoin minggu ini. Itu nampak bullish ya, tapi amaran risiko tetap keluar. Permintaan institusi boleh bantu harga, tapi ia bukan jaminan jalan lurus ke atas. Bila semua terlalu yakin, market selalunya suka buat perangai. Tether biayai Arc Labs dan rangkaian Bitcoin terus diuji untuk kegunaan pembayaran. Ini penting sebab naratif utility sedang berkembang, bukan lagi semata-mata simpan dan tunggu harga naik. Sekarang orang mula tanya, boleh tak rangkaian ini buat kerja dunia sebenar dengan lebih laju dan praktikal? Sektor mining juga sedang berubah. Eskom mahu menjual lebihan tenaga kepada pelombong Bitcoin dan pada masa yang sama, tokenized hash rate pula mula diuji. Mining bukan lagi sekadar mesin dan elektrik. Ia sedang mencari model baru untuk menjadi lebih fleksibel dan lebih diterima oleh pasaran. ARK kata majoriti bekalan Bitcoin belum benar-benar terdedah kepada ancaman kuantum, tetapi industri tetap disuruh bersedia awal. Hari ini mungkin langit masih cerah, tapi orang yang matang tak tunggu ribut sampai baru nak panik. Bila kau gabungkan semua berita ini, gambar besarnya jelas. Kripto sekarang masuk fasa matang yang lebih keras. Duit besar masuk, undang-undang makin ketat, keselamatan makin penting, utility makin diuji dan risiko baru makin dekat. Soalannya, siapa yang betul-betul faham arah perubahan sebelum pasaran buat langkah seterusnya?